Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan dengan nombor 8. Okey, tukarkan 19 per 25 kepada peratus. Baik. So, nak dapat satu markah, dia kena tulis 19 per 25 darab 100 peratus. Itu saja dah dapat markah. Okey. Baik. Dan macam mana nak dapat markah penuh? Okey, di sinilah ada sifir 100 yang kita kena hafal. Baik. Iaitu apa dia? Okey. 2 50 4 25 5 20. Lagi apa? Ya, dan terakhir ialah 10 dengan 10. Jadi inilah sifir-sifir yang menghasilkan 100. 10 dengan 10. Okey, jadi kita tahu yang kat sini ialah 25. So 25 kawannya ialah 4. Maksudnya kita boleh permudahkan 25 ni nak jadi 100 ni ada 4 kali. Maksudnya 25 ni sekali, yang dekat 100 ni ada 25 ni ada 4 kali. Dah, jadi tinggallah jawapannya 19 darab 4. Okey. 19 darab 4, 36. 3, 4 hari 1, 4, 7. So, jawapannya 76%. Okey, bagi yang tak pasti sifir, macam biasalah. Sama ada nak buat 19 tambah 19. 2, 18, 38. So, ini baru 2. Tambahkan lagi 38 untuk 2 akan dapat 4. So, sama juga jawapannya ialah 76. Okey, itu saja untuk nombor 8.